Banyak betul lah orang ni duk kutuk-kutuk brand daripada China ni. Kenapa? Teruk sangat ke yang China ni? Itulah babe, I pun baca kat Facebook, diorang cakap EV China tu teruk. I rasa macam kita-kita okey je. Yang, cuba you check tiket pergi China. Mahal tak? Oh, okay, jap, I check jap. Hey V, adalah China Southern pukul 2 malam ni. Okey tak V? Pukul 2 malam ni? On lah, jom. Okay, jap, I packing jap. Let's go. Kita tengah beratur untuk check in. Kita orang naik China Southern Airlines. Hello, welcome board. Hi. Pukul 2 pagi guys. 2 pagi guys. Okey kawan-kawan, kita sekarang dekat stesen kereta api Guangzhou Selatan. Tadi naik metro dia lah, macam LRT dia tu, underground. Daripada airport Guangzhou Baiyun tu ke sini 1 jam. Okay, sekarang kita orang naik kereta api laju menuju ke mana ya? Chenzhou. Chenzhou, sebab kita nak pergi Mangshan. Excited tak? Mestilah excited. Tapi sekarang kita ngantuk gila. Kita ada kita punya perjalanan 1 hour. So kita tidur dulu. Lepas tu kita sampai sana. Lepas tu kita kena figure out macam mana kita nak pergi Mangshan. Make sure to keep it steady with tightened cover. 很多时间，来回就是1000多公里，你中途就会导致会充电嘛。Sekarang kita nak naik bas pergi Mangshan Mountain. Tiket dia berharga 131 yuan. Dia ada mesin dekat luar center tu. So kita boleh purchase tiket dekat mesin tu. Kita boleh tukar change language to English. Tapi kita kena ada Alipay lah sebab kita nak proceed with payment. Hai, kita sekarang dekat Mangshan Mountain. Mangshan tu dah Bukit Mang. So kalau Mangshan Mountain tu 2 kali bukit lah. Suhu sekarang -2 darjah Celsius. Okay, sekarang kita nak turun dululah sebab lapar. Lepas tu sejuk sangat atas ni. Kita pakai eskalator ni. Eskalator ni termasuk lah kalau kita beli tiket yang 131 yuan tu, termasuk dengan eskalator. Eskalator dia tinggi gila guys. Eskalator tinggi, tengok atas, tengok belakang.
Lepas ni kita check out, lepas tu kita gerak pergi Shenzhen. Pagi ni kita punya temperature -1. Nampak tak? Dekat Isang ni memang tak ada jual kopi guys. So siapa-siapa orang kita yang biasa minum kopi pagi-pagi tu memang payah lah. Dalam satu Isang ni, kawasan Mangshan ni, ada satu je kedai kopi. Pukul 11 pagi baru dia buka pintu. Kita orang cari kopi daripada pukul 8 pagi kita tak dapat. Thank you. Kita orang dah sampai dekat Shenzhou. Kita nak pergi Shenzhen Bay. See you there. Okay, sekarang kita orang dah naik kereta api laju menuju ke Shenzhen Bay. Shenzhen. Perjalanan mengambil masa dalam 2 jam. 2 jam. Welcome to Shenzhen. Assalamualaikum cikgu. Cantiknya. Hotel dekat China, tandas mesti ada cermin. Kai Chuang Lian. 控制成功。 Quang Tân. 控制成功。 Canggih gila guys dia punya ni. Semua ada kat sini nampak. Nak suruh tutup lampu, buka lampu, tutup lansir, buka lansir semua boleh. Toilet dia canggih guys. Nampak ni. Siap ada remote. Kalau korang berak nak ada lampu kan. Oh, siap ada lampu. Nak ada bidet sini boleh. Ni basuh perempuan punya. Ni flush. Kita nak ke mana? Kita nak pergi Dongmen All. Korang shopping bateri habis. Apa solution dia? Tengok ni magic. Charging. Dekat batu tepi jalan guys. Charger. China tahun 2030. Hello guys, hari ni hari kedua kita dekat Shenzhen. Kita dekat lorong-lorong gelap. Tak sure kat mana. So hari ni I breakfast century egg maybe. Bersama dengan butterfly. Kalau kita dekat KL kita makan dekat macam I love you.
air soya. Hari ni kita nak pergi IT Center. Lepas tu kita nak pergi mall. Hidup robot. Kita nak pergi shopping. Masa Hello korang, sekarang kita ada dekat Fusion District. So, hari ni kita pergi shopping. More Rich and More Rich Flower Coco Park. Hello, so sekarang kita orang dekat Hun Ching Bay. Kalau kita tengok semua jalan ni, jalan-jalan sepanjang-panjang ni, mall elektronik. So kalau korang nak beli phone ke, robot vacuum ke, semua kita cari kat sini nanti. tak ada. Korang tengah makan tak ada bateri, kita charge je. Weh korang, hari ni kita nak main salji. Sekarang kita dekat Hua Fa Snow World, the biggest snow world in the world. Yay! Sejuk guys. Kami pergi cari tempat. Okay guys, jom kita main ski. Yeay! Yeay, sampai!
Tak sampai-sampai. Best ke main snow? Sekarang kita dah sampai Guangzhou. Welcome to Guangzhou. Hello, sekarang kita orang tengah nak cari makan. Restoran kat sini banyak lah, tapi susah sikit lah kita nak kena cari yang halal. Kat sini nak tengok halal ke tak, tengok ni. Logo halal dalam bahasa Cina. Belum puasa dah bagi buah kurma, guys. Sedap ni dia. Hello everyone, hari ni day 6 kita ada dekat Guangzhou. Sekarang kita dekat Xiamen. So bangunan-bangunan kat sini dia berkonsep kat Eropah. Kalau nak OOTD feel macam dekat Europe, boleh datang sini. Cari souvenir. Pasal macam nak kek ada. Hello gang, hari ni last day kita dekat China. So kita nak pergi makan.
And thank you for having us. Bye bye China.